Hi everyone, saya Abang Song. Last video, Abang Song ada share kalau brake tak berfungsi macam mana. Itu video hanya untuk elektronik handbrake. Hari ini Abang Song akan share untuk guna handbrake yang biasa. Jika brake tak berfungsi, nak macam mana. Sama juga, yang penting jangan panik. Langkah pertama, sama, buka emergency light, dapat signal bagi belakangnya kereta tahu kereta kita ada masalah. Kedua, turun gear ke gear rendah sebab boleh tolong menurunkan kelajuan speed kereta anda. Ketiga, tarik handbrake tapi jangan tarik handbrake sampai mati sebab akan menjejaskan tayar belakang dan susah nak menggawau. Kita perlu buat ialah tarik handbrake dan lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Sampai kereta berhenti sepenuhnya. Inilah cara-cara untuk selesaikan bila brake tak berfungsi. Okey? Jangan lupa Abang Song bukan sekadar jual kereta. Saya jual servis dengan kepercayaan. Kita jumpa lagi. Saya Abang Song.